Buat penggemar kunyah hotpot ni, Ena nak kongsi satu pot yang lain daripada lain. Malah lebih mewah, pilihan sup pun banyak dan kesemua ni boleh kunyah unlimited. Siap ada sambal belacan tau. Hotpot apa ni Ena? Inilah Super Mala Hotpot yang Ena kunyah ni cawangan terbaru dorang. Korang boleh tengok pada video. Untuk status halal, dekat Sunway Pyramid sudah ada sijil halal. Yang dekat sini masih baru, so halal sedang proses. Dekat sini ada hotpot saja dan pilihan sup ada 8 jenis ya. Setiap seorang boleh pilih satu sup saja. So kalau 2 orang mai, 2 jenis sup yang korang akan dapat. Paling maksimum untuk satu dapur 4 jenis saja tau. Macam yang ada kat depan Ena ni memang sesuai untuk kunyah satu family. Antara sup yang Ena pilih, Sichuan Butter Mala, Collagen Chicken, Kari Laksa dan Sukiya. Serius, semua sup yang Ena pilih ni memang sedap, bukan sekadar nama je gempar. Kalau yang suka pedas menyala, boleh pilih sup mala ni. Yang ini maaf cakap, Ena sendiri tak boleh tolerate. Antara 4 sup ni paling Ena suka Collagen Chicken. Rasa dia memang refreshing, creamy, light-light gitu. Untuk kunyahan ada lebih 74 jenis. Dari berbola, sayur, haiwan di laut, haiwan di darat. Malah makanan lokal pun ada wak. Semua ni boleh kunyah sampai senak perut. Tak payah pening-pening. Korang pilih dia all-in-one buffet set ni. Harga boleh tengok pada video. Air teh ais ni dah termasuk dalam buffet tau. Tapi kalau nak lebih mantia, pilih Super Luxury set ni. Yang set ni korang akan dapat dalam mangkuk yang berasap-rasap macam ni. Siap ada tiram fresh gedabak-gedabak ya. Untuk sos pula, kat ruang tepi ni korang boleh mix and match sendiri. Tapi yang Ena teruja ada sambal belacan ya. Ni tekak Melayu sangat sesuai lah kunyah kat sini. Apapun, kalau korang bela nak kunyah macam mana, nak kunyah yang mana satu, boleh je tanya pelayan dekat sini. Servis diorang memang menyenangkan hati. So, menarik kan? Yuk cuba. Memang marem weh.